Kita wabarakatuh. Welcome back to the channel. Okay, so hari ni bersama lagi dengan Ziho AE4 saya. Okay, so pada video kali ini saya nak cerita dekat korang macam mana korang nak reverse motor ni dekat rumah ataupun dekat apa orang kata kat mana-mana parking lot lah. So motor ni ada reverse gear. Saya rasa banyak je motor-motor elektrik yang ada reverse gear macam Ziho ni juga, tapi dia punya ni agak tricky sikit bagi saya lah. Kalau korang tahu caranya, ok, bagus. Kalau korang yang tak tahu lagi cara macam mana nak reverse motor Ziho AE4 ni, so saya akan tunjuk kat korang macam mana tutorial nak reverse motor ni daripada ke depan ke belakang saja. So first sekali korang kena buka kunci dulu. Ok, dah buka. So kita on meter. Kita nak on meter. Abaikan bateri saya yang tinggal 13% tu, abaikan. Saya belum charge lagi. Saya belum charge. So ok, kita angkat tongkat dulu. Kita naik. So pastikan korang punya motor dekat P, maksudnya parking lah. So last kan. So seterusnya korang kena tekan brake, tarik handbrake. Dia tak kisahlah kiri ke, tak kisahlah kanan ke, kiri ke, tak kisah. So saya pegang game dulu. So saya kena pegang brake sebelah kanan, tarik sebelah kanan, tekan button ke bawah ni lama-lama sikit dalam 3 saat macam tu sampai dia bunyi keluar perkataan reverse tu, nampak? Ok, so bila dah reverse, so korang boleh pusing pulas. Saya pulas ni, macam tu. Ok, lepas korang dah reverse motor korang tu, ni masih lagi dekat situ kan, nampak? Masih lagi dekat situ kan. So korang tekan balik button hijau ni untuk masuk di dalam parking. So korang tarik balik brake, tekan balik hijau. So dah ready to gerak ke depan. So kita gerak ke depan ni. Motor tak ada bunyi guys. Lihat brake kan ada bunyi. Saya tunjuk dari sekali. Tarik lever brake, tekan lama-lama sampai dia keluar button reverse macam tu. So kita pusing, ya, macam tu. Ok, macam tu lah macam mana korang nak reverse korang punya motor Ziho AE4. Kalau model lain saya tak pastilah. Kalau model lain mesti ada tutorial-tutorial dia yang senang macam ni. Ok, so sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Sekejap saja macam ni saya nak tunjuk macam mana reverse. So video kali ni 3 minit, kejap je 3 minit. Dia bising. Ok, kita tidur. So video saya sampai di sini saja. Terima kasih kepada korang yang menonton pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya pasal Ziho AE4 di video yang akan datang. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.